Sebab itu Nabi SAW sebut, aku tengok dalam neraka dan tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melainkan pemandangan di dalam neraka pada hari itu. Dan aku nampak aksara ahliha, kebanyakan penghuni neraka, an-nisa, adalah daripada orang perempuan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikufrihin, kerana sebab kekafiran mereka. Sahabat-sahabat Nabi ini kekafiran kepada Allah ya Rasulullah. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, orang perempuan yang mendahului dalam buat baik ni, nak sedekah pun depa, bela anak pun depa, beranak pun depa, bela mak mertua pun depa, bela mak kandung pun depa, semua orang perempuan. Tang mana pula yang jadi ahli neraka ni? Nabi kata bikufrihinna, sebab kekufuran mereka. Adakah kekufuran kepada Allah? Tak. Nabi sebut yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu mengingkari kebaikan suami mereka dan mereka mengingkari kebaikan orang lain. Salah satu punca yang masuk neraka ni ialah mengingkari kebaikan suami. Hanya dengan sekali suami buat salah, kebaikan 30 tahun lupus. Masa bergaduh tak ada abang dah, hang terus bergaduh di mahkamah, hang. Kau tak baca lah hadis ni? Dah betul Ustaz. Memanglah dia bagi makan beras tu tanggungjawab dia. Memanglah dia bagi rumah kat saya tu tanggungjawab dia. Macam apa pula? Tapi hak dia berkatai tu jahat dia, bukan tanggungjawab dia. Tak bolehkah bila ada krisis dalam rumah tangga, jangan tengok buruk, tengok baik dulu. Bila kita duk tengok kepada buruk dia, habis. Nabi kata yang aku nampak dalam neraka, yang perempuan ramai tu pasal apa? Kata dia, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu kesalahan, maka mereka mengatakan, aku tidak pernah lihat kebaikan daripada kamu, wahai suamiku. Maka perempuan yang macam ini dipanggil apa? Yakfurnal ashir. Kufur kepada suami dia, kufur kepada nikmat yang suami dia bagi pada dia. Maka batallah segala amalan ibadat yang perempuan tadi buat. Masya Allah.